Musim perayaan jalan sesak memang perkara biasa. Semua orang berpusu-pusu nak balik kampung, nak berkumpul dengan keluarga. Kadang-kadang kesesakan berlaku sebab jumlah kenderaan yang terlalu banyak, tapi ada juga yang berpunca daripada kemalangan. Baru-baru ni, satu rakaman dashcam yang dikongsi oleh sepasang suami isteri membuatkan ramai sebab. Dalam video itu, mereka sedang dalam perjalanan, tersekat dalam jam yang panjang. Mungkin seperti ramai yang pernah berhadapan situasi serupa, mereka juga menyangka ia sekadar satu lagi kemalangan biasa, sesuatu yang sering berlaku di musim perayaan. Jalan jam masa ni, kitorang ingat orang lain aksiden, tulisnya. Tapi takdir punya aturan, hakikat yang menanti di depan mata lebih perit daripada yang mereka jangka. Semakin menghampiri lokasi kemalangan, mereka menyedari bahawa kereta yang terlibat adalah milik keluarga sendiri. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warga maya berkongsi duka mendengar jeritan dalam video tersebut. Tiada sesiapa yang akan bersedia berhadapan situasi tak terjangka. Ramai mengucapkan takziah dan mendoakan semoga urusan keluarga terlibat dipermudahkan. Takziah buat keluarga yang terlibat. Semoga mereka diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Orang tu. Awak sini kita ni nak keluar pun. Fi!